Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fitri bin Muhammad Zahir selaku pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Kampus IPD Kampus Darul Aman bagi tahun 2013. Jumlah keluar mengundi adalah seramai 815 orang, manakala jumlah undi rosak bagi calon ahli majlis tertinggi adalah sebanyak 25 kertas undi. Bagi calon ahli majlis mesyuarat, jumlah undi rosak adalah sebanyak 61 kertas undi. Berikut adalah keputusan bagi calon ahli majlis tertinggi. Keputusan tertinggi bagi calon ahli majlis tertinggi adalah Saudara Naqiyuddin bin Nazri PISMP Matematik semester 3 dengan mendapat kutipan sebanyak 619 undi. Berikutnya adalah Saudara Muhammad Nazrin bin Sulaiman PISMP Matematik semester 7 dengan mendapat kutipan sebanyak 596 undi. Manakala bagi keputusan tertinggi ketiga adalah Saudari Nur Izwani Salfinas binti Azizan PISMP Pendidikan Khas semester 3 dengan kutipan 572 undi. Seterusnya adalah Saudara Muhammad Iqbal bin Syahidan PISMP Pendidikan Islam semester 5 dengan mendapat kutipan undi sebanyak 478 undi. Dan yang terakhir adalah Saudara Muhammad Rihash bin Abdul Razak PISMP Pendidikan Islam semester 3 dengan kutipan undi sebanyak 454 undi. Seterusnya adalah calon ahli majlis mesyuarat. Berikut adalah calon-calon ahli majlis mesyuarat. Undian tertinggi bagi ahli majlis mesyuarat adalah Saudari Haini Syafiqah binti Muhammad Syaharuddin PISMP Sejarah semester 1 sebanyak 690 undi. Diikuti dengan Saudara Abdul Malik bin Junsin PISMP Pendidikan Khas semester 3 dengan kutipan 675 undi. Manakala Muhammad Fakhrul Nizam bin Ramli PISMP Pemulihan semester 3 adalah sebanyak 663 undi. Seterusnya adalah Nur Hidayu binti Khairul Hisham PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan kutipan 651 undi. Berikutnya adalah Saudara Muhammad Muzaini bin Abdul Muttalib PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan jumlah undian sebanyak 648 undi. Diikuti pula dengan Saudara Muhammad Saifullah bin Mat Akhir PISMP Pendidikan Khas semester 5 dengan undian 643 undi. Manakala Saudara Muhammad Naqib bin Muhammad Sa'ad PISMP Pemulihan semester 3 mendapat undian 641 undi. Seterusnya adalah Saudari Lina Murshidah binti Hashim PISMP Bimbingan dan Kaunseling semester 1 dengan kutipan 633 undi. Diikuti dengan Saudari Nur Hidayah binti Rosli PISMP Pendidikan Islam semester 3 dengan jumlah kutipan 629 undi. Berikutnya adalah Saudara Muhammad Amri bin Amin PPISMP Bimbingan dan Kaunseling semester 3 dengan jumlah undian sebanyak 513
undi. Berikutnya adalah saudari Syahrini, anak perempuan Saravanan, PISMP Sejarah semester 1 dengan jumlah undian sebanyak 536 undi. Berikutnya adalah saudara Tiang Boon Ping, PISMP Sejarah semester 2 dengan jumlah undian sebanyak 494 undi. Diikuti dengan saudara Lim Peng Chong, PPISMP Bimbingan dan Kaunseling semester 2 dengan jumlah kutipan undi sebanyak 487 undi. Manakala saudari Nur Fatin Liana binti Omar, PISMP Bahasa Arab semester 1 mendapat jumlah kutipan undi sebanyak 484 undi. Seterusnya adalah saudari Nur Amalina binti Syafi'i, PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan kutipan undi sebanyak 479 undi. Diikuti pula dengan saudara Muhammad Atif Sidqi bin Sanusi, PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan jumlah kutipan sebanyak 478 undi. Berikutnya adalah saudari Nabilah binti Ismail, PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan jumlah kutipan undi sebanyak 466 undi. Manakala saudari Nur Asihana binti Jasmi, PISMP Bahasa Arab semester 1 dengan jumlah kutipan undi sebanyak 452 undi. Diikuti pula dengan saudari Rachel Lin G+, PISMP Sejarah semester 1 dengan jumlah kutipan undi sebanyak 446 undi. Dan yang terakhir adalah saudari Chua Zishan, PPISMP Sejarah semester 2 dengan kutipan undi sebanyak 433 undi. Jadi, sekian sahaja pengumuman keputusan undian bagi pilihan raya kampus IPG Kampus Darul Aman bagi tahun 2013. Sekian, terima kasih.